Okay, ini first vlog aku. Kekok sikit. Tapi aku dekat airport sekarang, to KIA 2, dalam perjalanan ke Medan, Kuala Namu, untuk bertemu dengan kawan lama. Okay. So let's go. Dah boleh masuk. Ada orang kata jarak tu memisahkan, tapi bagi aku, jarak sebenarnya menguji sedalam mana sebuah ikatan, bukan sekadar untuk bercuti, tapi untuk satu pertemuan semula. Medan, Indonesia, aku datang. Finally sampai ke Kuala Namu, Medan, Indonesia. So basically aku sampai sini dalam pukul 11 malam waktu Indonesia, 1 jam perjalanan. So ini dia. Yes. Episode berapa? Lima. Okay. So, yang pertama destinasi kali ni di Indonesia. Yeah. yeah. Ni orang paling lama tak jumpa ni. Jangan. Okay, ni bos kita. Okay. Jom. Okay, so kita orang nak bergerak. Enjoy. Ada je bang. Dah tak ada sekarang ni. Kau tahu tak? Okay, so Aku ni yang dah makan. dia orang cakap Dari yang Ni yang roti. Aceh ni, Okay, go. Thank you. kopi Aceh ni sedap. Aku tak pernah try kopi Aceh. Kopi asli dari Aceh. Enggak sih. Oh, Sampai namanya aja. dekat mana-mana pun Aceh. Tapi okey lah kot. Sebab kopi Aceh aku tak pernah try kan. So kita tengok macam mana kopi Aceh. Kayak gini aja. Kopi Aceh. So basically dia macam Pakai ada besar lagi. hitam lah, black tea lah. Tapi tak rasa lagi mana. Kita try. Sedap. Sedap. Kopi dengan curi. Jangan tunjuk lah. Tapi kopi Aceh ni lulus lah. Ya. So, mi Aceh dia dah sampai lah. So, mi Aceh dia macam ni. Kita set lagi. So, rasa mi Aceh ni dia sebenarnya familiar lah dengan rasa mi yang aku pernah makan sebelum ni. Tapi itulah, dia cakap mi Aceh lah. Nama dia lah, mi Aceh. So, sedap. Bukan setakat sedap sebab aku lapar, tapi dia memang sedap. Slow tapi serius tu. Serius tak serius ni. Ini adalah keadaan waktu malam naik bukit dekat ni mana? Ni nama Sibulangi. Sibulangi. Ini keadaan abang serius ni. Nampak. Alah, udahlah. Kenapa ni? Teledem. Apa tu? Apa dia kerjaan? Serius lah. Oh iya ke? Alamak. Okay. So, yang macam mana yang korang nampak tadi? Sebab besar lah. Besar kan? Kita dekat cafe. Nama dia FC Barcelona. Aku tak tahu lah. Dia macam benda yang macam aku terkejut juga sebab start daripada first row kedai tu kan. Tapi korang tak nampak lah, gelap tadi First row kedai tu semua panjang gila, semuanya nama kelab bola sepak. Campur-campur. Tak kisah kau menang ke kalah. Tak kisah kau dalam gua ke tak. Dia macam tu. Dia Habis. unik lah. Jadi Unik lah. manis. Okay, seperti mana yang korang tengok. Walaupun sekarang ni jam dah menunjukkan pukul 5 pagi kat sini. Penetapan nama dia
tempat ni still havoc, ada kehidupan apa semua. Lori pun banyak gitu. Dengar, lori pun banyak lagi. Memang ada kehidupan lah di sini. So kalau siapa yang datang ke Medan nak pergi Danau Toba, ikut jalan ni, so korang takkan boring lah. Okay, let's go. Kita pergi next tempat. Selamat pagi. Kita orang dekat Samosir. Baru bangun tidur. Tak nak cakap apa lagi. Sebab Nama belum disebut. sarapan pun belum lagi. Lapar pun lapar. Get it? Jabatan ni cantik tapi dia berbuka pukul 9 pagi. Aku ada kopi Samosir. Ni roti dia udah dulu je. Dah bagi 3. Kurang jepun lah ya. Tapi kopi Aceh lagi sedap lah. Yang semalam. Kopi Aceh lagi sedap. So guys, kita orang dapat satu homestay, so-called homestay lah, dekat aku tak ingat apa nama homestay ni. Nanti kalau aku ingat aku beritahu korang lah. Shortly after this memang aku akan beritahu korang. Because aku sangat recommend dia punya facilities, dia punya rumah ni memang sangat-sangat cantik, unik. Dia macam fantasy or fairy tale punya style punya rumah untuk kita short vacation punya stay, short vacay macam tu. So korang boleh tengok lah dia punya bentuk dan dekat dia punya style rumah yang dekat dalam B-roll ni. Okay, so aku sambung editing. Sekarang pukul 4 petang. Sekarang menunjukkan pukul 4 petang. So Semua orang pada pergi untuk glamping. kita Keluar cari makan. tengah nak cari makan. Yes. Makan dulu lah lepas tu Kita nak makan apa tu? Nasi Padang. bapak ah. Bapak Bapak kita orang ada kat sini banyak. Bapak apa? Babi panggang karau. Wih, babi panggang karung. BPK. BPK tu. BPK tu. Baru panggang kirim. Tak ada lah. Kita nak cari makanan yang sedap lah. Ke area Ya BPK. Tak ada lagi yang sedap kat sini. BPK, rumah makan Bundo, BPK. Tu kita akan jalankan aktiviti malam. Kan? Yes. Yes. betul. Okay, kita dah jumpa dah kedai makan dia. Dekat-dekat je dari sini. Rumah Padang Ajo.
So tengok lah macam mana makanan dia. Hafiz Indonesia 17. Okay. Kita dekat Rumah makan Padang, ada. rumah makan Padang Ajo. Kalau kedai dia kan, nampak macam meringue sini kan. Mesti sedap. Tentu sedap kan. Korang kena try kalau dia pergi jalan, korang jalan-jalan kan. Kat sini kan. Ada warung-warung ni. Semua sedap. Tak payah pergi dalam mall. Tak payah pergi dalam mall kan. Kat sini kan. Tak ada pun. Tak ada mall. Tak apa. Yang penting makan dia sedap. So kita dah sampai dekat Bukit Holbung. Cuma ini dia punya tempat pendakian. Kita akan cuba daki dululah untuk sampai dekat dia punya tempat puncak. Tempat puncak dia ada macam tempat camping atau glamping macam tu. Tempat ni cantik. Boleh dikatakan nature reserve yang must visit lah kalau pergi ke. Main penat Aku rasa tak penat tu. Tinggi. Okay, so apa yang korang nampak kat belakang tu, itu adalah patung Jesus. So dekat sini basically majority warga Kristian di area Bukit Holbung, Samosir, Danau Toba. Okay, so esok kita akan pergi ke patung tu. Nama tempat tu Sibia Bea. Okay? Alright. Angin di Bukit Holbung ni sangat kuat. Korang akan dengar sedikit bunyi-bunyi angin sikit kan, macam tu. Sebabnya atas puncak gunung yang agak tinggi jugalah. Dari sini dia punya suhu dia rata-rata dalam 19 darjah Celsius. So sejuk di sini. So enjoy the view. Let's go. Bila kaki menjejak bumi Sumatera, barulah aku faham kenapa tempat ni dipanggil tempat healing. Angin Danau Toba ni macam tahu je dekat Malaysia tengah sarat dengan stres kerja. Tengok keindahan alam macam ni rasa kedil sangat diri kita. Kadang-kadang healing terbaik itu adalah apabila kita sedar kita ada tempat untuk pulang dan ada sahabat untuk dicari. Okay, kembali lagi kita. So masuk sikit. Ni Kang Yudi. So kita baru balik daripada Bukit Holbung. So lepas ni kita ke mana? Ke mana Pak Supir? Panggaruan. Panggaruan. Pangguruan. Panggaruan. Panggaruan. Panggarukan. Panggarukan. Okay, let's go. So tunggu kita sampai nanti kita rekod terus. Kenapa ada pulau-pulau kecil? So kita dekat Aku fikir dia Malaysia Sen. tepi kopi. Basically dia warung kopi dekat Pangururan Waterfront di tepi Danau Toba. Okay, basically kalau di Malaysia ni dia kita kopi ataupun cafe hunting lah. Sebab kat sini dia macam the vibe is indie vibe.
Dan ada macam independent coffee shop tu semua. Sebenarnya rasa kopi dia Ada duit-duit. ini adalah kopi apa tu nama kopi dia? Masukkanlah bawah. Gula aren. Gula aren latte. Right. Try. Alam Toba malam ni menyembuhkan penat aku dan persahabatan ni mengubatkan rindu pada seorang sahabat. Hari ni aku jumpa ketenangan tu di sini, di tepi gigi air Danau Toba. Dan yang paling mahal, aku tak duduk sorang-sorang. Di sebelah aku ni, sahabat lama yang dulu sama-sama cari rezeki kat Malaysia. Jarak beribu batu antara Malaysia dan Indonesia rasa macam hilang bila kita duduk semeja. Kau nak rasa kopi rasa telur tak? Kau pernah dengar kopi rasa telur? Ish. Oh dengar. Minum kopi rasa telur. Minum kopi rasa telur.